tips untuk beli shower water heater adalah korang kena tengok jenis tu. Kadang-kadang dia tak ada pump tau. Bila tak ada pump, air yang masuk tu dia slow sikit. Untuk jenis yang ni, ini yang aku jumpa yang paling murah sekali lah. Dia dah termasuk promotion lah. Brand yang ni, dia Panasonic dan dia punya kualiti pada aku baik lah. Aku dah guna lebih kurang dalam setahun. And dia punya barang semua dia dah bagi. Korang just tinggal pasang je dengan wiring sendirilah. So dia ada, biar aku buka, aku tunjukkan dalam dia macam mana. And dia berwarna hitam dan harga dia below 300 dah boleh dapat yang jenis macam ni. Dia ada jenis pump, ada yang tak ada pump. Aku ambil ni yang ada pump pasal air pancuran tu akan jadi lebih laju lah. So korang tengok kat sini, ini yang besar, tombol besar ni adalah dia punya temperature untuk adjust. Dan tepi ni, bahagian bawah ni ada tempat cocok dia punya air. Tepi-tepi tu ada switch untuk korang adjust dia punya pump pressure. So memang lengkap dengan harga bawah 300 kau boleh dapat yang ni. So apa lagi, dapatkan sekarang.